Hello guys, welcome back to channel Wawa Diva. Happy birthday to you. Happy birthday. Mana buka tak? Mana orang buka? Cepatlah. Tak ada orang ni. Dah minta maaf. Sekorang, saya dah lama menghilang untuk YouTube. Sebabnya lepas pada raya tu saya busy gila buat konten lah. Lepas tu akaun saya kena ban. Jadi macam tak sempat nak buat YouTube kan you kan. So sekarang birthday awak kan. Jadi hari ni saya buat game sikit. Bosan lah asyik-asyik bagi surprise. Surprise kita bagi je tahu dia terus apa yang kita nak buat. So sekarang ni awak dah main game tadi. Alah tak record. Tapi lah nanti kita ambil footage yang TikTok tu kan. Kena pilih. Atas ke bawah? Mana aku tahu. Kena pilih satu je. Okey lah. Atas. Yes, main game kertas tu dia boleh pilih lah mana tempat yang dia nak. Tapi kan tadi memang rugi lah. Dia tak pilih yang bawah. Elok, I nak tukar boleh? Mana boleh. Yang tu best tu. Sumpah best. Apa? Balik sekali tak boleh replay. Tak boleh. Macam kita plan lah. Mana boleh plan. So tak apa kita pergi TRX. TRX pun best juga. Dah tahu tak saya dah pilih-pilih tadi kan? Rugi dia tak pilih yang bawah tadi. Sebab yang bawah best tu dia kata. Dia macam pula dah. Tak ada. Dua-dua best. Tak kata tak nak buat surprise dah. Ini bukan surprise. Ini game je. Apalah, tengok je lah konten tu. Okay, so kita pergi TRX dulu, okay? So guys, kita dah sampai TRX. And now, cuma parking. Kita main pilih-pilih kertas lagi. Okay, yang ni betul-betul tarik je terus. Nak yang tu? Ambil lah. So guys, tadi Ceman dah pilih. Dia main psycho lagi guys. Dia cakap aku ni salah pilih lagi. Dia cakap yang satu lagi tu best tau. Betul lah. Masalahnya memang yang tu best. Apa-apa nanti kalau kau nak tengok, kau pergilah sebu TikTok Baby Wawa. I nak tahu kat sini. Nak tahu sangat? Nak tahu lah. Buat muka paling comel. Sumpah nak tahu. Nak tahu ke surprise kan? Nak tahu lah kan? Sebab guys, dia cakap benda ni tak surprise. Dia bagi tahu terus je. So, alang-alang kita tanya je lah kan. Dia mula daripada huruf F. F. Fikir apa? Fukia. Bukan? Elok-elok. Fendi. Kalau tak kau Fendi gila. Betul? I pakai sekarang? Tak kot. Tak. Jenama ke apa? Jenama. Oh, I pernah beli kasut. Ni kasut ni kot. Okay, apa. Cepatlah. Foot Locker. Oh, Foot Locker. Kasut I yang warna pink tu. Apa nama ni? Anime collection. So, yang mana best bagi you? Foot Locker I dah pernah try. So, yang best ni Salomon lah kan? Salomon sebab sebab tak aku cakap betul ke nak Foot Locker tu? So guys, yang ni kita orang pergi makan dulu. Saya paksa dia makan sebelum kita teruskan konten kita sampai besok pagi pula. Kita orang cari kedai makan dulu, cari food court ke apa-apa, baru kita orang sambung konten, okey? So guys, kita dah jumpa awek-awek kat sini. Tak jadi janganlah, kita dah pilih lah. Tak ada, kita dah jumpa food court guys. Bukan jumpa awek. So kita cari sushi dulu. Awak nak sushi, belanja di sushi event birthday kita. Lepas tu baru kita pergi makan food court. Sushi dah order, korang tengok lah. Yang ni tinggal nak bayar. Lepas tu kita pergi food court lah. Sushi ni untuk Wawa, bukan untuk saya. So guys, kita orang dah habis makan. Tak sempat nak rekod tadi sebab kita ke Buloh. Masing-masing ke Buloh. Dia pun melantak sushi, saya pun melantak nasi. Kita nak start pergi mana je? Balik. Jangan balik. Okey lah tu, sambut birthday dekat food court je, okey? Okey, mana-mana. Tak kisah. Mana jalan balik. Okay, so kita nak pergi Salomon. Disebabkan nama you Salman kan, you dapat Salomon. Tengok berapa minit menuju ke Salomon. Okay. Oh, okay. Turun ke bawah menuju ke sana. Jom. So guys, I'm so excited sebab you nak belanja Salomon. Mana kedai Salomon lah guys? Okay, dia tak nak. Jom guys, masuk. Okay. Bye. Guys, kita orang dah masuk. But
I think macam tak ada pilihan. I mean, banyak kasut hiking and macam mana nak buat apa? So, Wawa decide untuk tukar hadiah. Kita tanya dia je lah dia nak apa sebab dia pun macam tak suka. Tengok tu. Tak banyak pilihan lah. Ni kasut macam semua kasut hiking. Outfit saya tu tak kena. Sebab kat sini memang tak ada yang pengam. Ceman tukar tu Foot Locker. Sebab dekat sini banyak pilihan lagi kot. Rasanya lah. So, jom kita tengok. And I tak tahulah dia nak kasut mana. Kita tengok je lah, okay? Dah jumpa dah dia punya kasut. Dia tengah try dulu. Gila. Oi, semak natang. Mau tunggu aku semak natang. Kasut ni dia dah cari. Dia tengah Roger radio. Gas masuk gas. Macam dalam Brotherhood punya filem. Gas masuk gas. Gas masuk gas. Okay, cepat. Full lah mak. Gila weh, gila. Dah pilih lah tadi. Dia kata yang tu lah last. Tak ada lah kasut lain. Dekat dunia ni memang tu lah satu. So kita dah bayar. Lepas ni ada lagi kot game. Tengoklah macam mana. Okay. Abang wish birthday boleh tak? Boleh. Untuk siapa tu? Untuk ni. So untuk Ceman, happy birthday and enjoy kasut baru. Alright, terima kasih bang. Yang ni Aish dapat guys. Oh ya? Harga dia RM1,000. Berapa? 999. 1,000 lah. Lawa. You nak bagi ayam tu ke tadi? No, takkan nak bagi sama dengan Aish pula. Oh ya. Kan ni kita nak pergi mana? Follow je Aish. Jom. Boleh nak mana-mana. Okay. Tengoklah. Wih. So yang kedua ni cuma dapat YSL. Kita tengok je lah apa yang menarik. Dia dah beli present untuk saya. Korang tengok eh. Lepas tu dia beli lagi dekat Vinci. Dia dah beli jam tadi kan. So dia kena potong lah guys. Audit je. Untuk jam potong selama sejam. Kita sekarang nak pergi ke kedai cuma mata yang ada beruang guys. Kita gigit monster tu. Bawah ke? Oh, nampak dah ke? So last korang, kita orang nak pergi K-Fry sebab Ceman pilih K-Fry. Yang lagi satu tu makan dekat KLCC. Kat Avenue. Oh gila baik dah. Okey lah tu. So jom kita pergi K-Fry. Ada lah. Bye. Masukkan tangan. Hei, tak nak. Oh, elok lah. Benda ni aku tengok nice. So aku nak beli macam nantilah. Okay, aku macam utamakan kau lah. Kita utamakan kau. Okay. Okay, dia buka sendiri. Buka. Tada. Tada. Apa benda? Buka lu. Satu set. Dia satu set. Aish dulu ke Kiss dulu? Kiss dulu. Tapi harap dia suka lah walaupun simple je. Ni apa dia baju? Buka ni. Jog pant. Weh. Tengok design dia. Weh. Kau suruh lelaki aku buat dosa ke? Ni ketua bol. Jog. Ni. Jog pen. Semat dul. Ni apa dia? Baju ke? Weh. Baju je. Satu set kat seluar. Terima kasih doh. Thank you doh. Happy birthday. Cium. Cium. Orang asli tapah mah. Orang asli Tapah, orang asli Kuala. Orang asli Sungai Buloh. Ada ke tak ni? Satu lagi. Nak hadiah Zami pula. Kena buka ah. Paling muda kat sini. Zami Purba. Terima kasih. Zami. Yes, Mak Rock kita. Oi, yang ni beg ni ah. Wih. Boleh pakai satu set ni. Aku tak pernah ada beg macam ni. Tak pernah bawa keluar. Kalau tak tahu kan, dia orang beli WhatsApp yang dekat patung tu
Jangan tengok lawa dia orang beli. Oh, dia beli one set yang dekat patung Tapi harga bukan promo lah. Alam. Cium tangan, cium tangan. Cium tangan. Borok. So guys, kita dah balik. Dah balik. So nanti saya buatlah video unboxing ke apa ke. Buat. InsyaAllah. Terima kasih kepada siapa tadi, Ana, Kis, Aish, Zami. Sambut birthday saya. Okay. Jangan lupa subscribe and share juga. So, jumpa di next content. Bye.